Farhana ada mengalami masalah alergi yang sangat teruk. Berceritakan tak apa, kenapa, yalah, macam mana mengatasi masalah alergi itu? Alright. Okay. So, first of all, Farhana nak sebut, Farhana ni ada alergi. Ya, sejak azali. Asma lah. Sebab ayah Farhana sendiri memang dia asmatik. Dan lepas tu, tok, itu sebelah ayah. Sebelah mak, tok dia, maknanya dia keturunan pun ada asma juga tau. So, Farhana kerja stres. And my asma dia datang balik, tapi kali ni lebih kuat apabila Farhana dah bersalin anak nombor 2. Okay, masa tu umur Farhana baru 29 tahun. That's when I got a very severe asthma attack. Masa tu ya, untuk pulihkan balik daripada severity tu nak jadi sihat balik tu, Farhana kena ambil cuti gaji. Dekat bank dulu dia ada cuti due to medical. 1 tahun tau. So at that time memang steroid semula, tapi Farhana tak suka sebab dia ada side effect. Kan? Bila kita ambil benda-benda tu, kita menggigil. Dia attack Farhana punya ni breathing airways. Dia akan expand dekat sini and I'll be choking, rasa macam lemas, tercekik. Tapi nampak macam biasa je kan. So that was the demi tercekik tak nafas tak boleh lah. Ya, ni pucat-pucat ni semua ni kena. Dia Farhana buat BE masa tahun 2019. Anak Farhana yang sulung tu, dia kena asthma attack. Masa tu dia baru asthma yang teruk sama macam Farhana. And then masa tu umur dia baru 14 tahun. Dia keluar hospital, masa tu asbab baru bermula dengan BE. Farhana terus bagi dia 1 sachet Shiruto hari pertama. Hari pertama dia makan pagi, dia rasa still ketat lagi, dia kata. Ni ubat doktor still makan. Masuk hari kedua, second sachet saja, dia terus boleh bernafas macam biasa. So at that time I realised Shiruto lah IPPA1 ni yang betul-betul membantu regulatekan balik dia punya immune system tu. Because our immune system dia mengacau kita, dia makan balik diri kita kan. So that was going on. Itu yang maksud alergi. But now with Shiruto, Farhana dah ambil, maknanya dah masuk 5 tahun syukur Alhamdulillah. Sekali-sekali kena because kadang-kadang environment kita tak boleh control. Kadang-kadang so dusty, haze and everything, kena juga. Just take my puff kan, and then also ambil my cetirizine kan, 1 biji macam tu, and then I dose out my Shiruto. So Shiruto makan macam harian lah. Yes. 1 sachet to sachet? Farhana ambil 1 sachet, but kalau Farhana kena attack, Farhana akan ambil 3-4 terus. So you cepat baik. Because I know bila kita asthma ni is no joke. Sebab kenapa? Kita lemas di atas darat. Lemas di atas darat, oksigen cut off. Saluran pernafasan kita constrictions. So udara tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk dalam paru-paru. Bahaya. Memang bahaya. So I learn a lot. That means Shiruto bagus for asthmatic ni. So energy lain tu ada